Guys, korang tengok ni action cam daripada Blaze. Blaze yang intercom tu. So, kalau korang tengok ni, dia sebenarnya kamera dia kecil je dekat sini. Nampak? Dia macam mini kamera lah. Boleh juga guna untuk kita buat rantai. Macam kebanyakan kamera mini sekarang ni. Dan ni adalah casing dia. Dia charge pun dekat sini. Jadi, kalau korang nakkan penggunaan yang lama, boleh guna dengan casing ni. Sebab dekat bahagian bawah ni, ada tempat untuk kita pasang tripod. So, kat sini button on off dia. Kalau kita nak terus record pun boleh lah menggunakan button ni. Korang tengok ni kita dah onkan dia. Boleh onkan wifi dia dekat sini. Dan boleh terus connect dengan apps dia. Apps dia ni actually quite simple lah kalau korang boleh tengok dekat sini. Dia ada untuk record video ataupun nak capture gambar. Dan kita boleh terus tengok video yang kita dah record daripada sini. Option yang dia ada adalah 4K 30 frame per second dengan 2.7K 30 frame per second. Bateri dia boleh tahan 2 jam. 2 jam ni kalau bateri kamera saja guys. Dia tak masuk dekat casing ni. Sebab casing ni ada bateri asing yang dia boleh bagi extra masa. Dan dia juga ada EIS. Oh, yang ni kita dah test dah, memang not bad EIS dia. Korang boleh tengok video ni, kita dah pun test pada waktu petang dan pada waktu malam. So far, so good actually. Dengan harga dia berbaloi sangat. So dalam kotak dia ni ada user manual. So dia ada mounting. Mounting ni boleh letak dekat besi-besi dekat korang punya motorcycle. Dia baik sekali dengan memory card 32GB. Dan tengok ni guys. So korang just attach je kamera dekat sini. And itu dia guys. Nampak? So korang boleh bawa atas tripod ataupun mount mungkin dekat kepala korang, dekat helmet ataupun dekat mana-mana bahagian dekat motor korang. Dan dia magnetic. So dia memang akan melekat terus lah. Next, ada clip. So clip ni mudah lah untuk kita clip dekat baju. So kalau korang nak buat konten POV, clipkan dia dekat baju, dah settle. And then ada rantai juga. Juga untuk POV yang mana korang je dekatkan dia lah dekat sini. And last sekali, kabel Type-C. So far dengan harga dia, dengan kualiti dia, aku puas hati lah dengan kamera ni. Check out dekat bio link kat bawah.